Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta yang kerap masuk bengkel mengalami masalah isu gearbox. Walaupun ada di antara kereta yang disenaraikan dalam list ini bukannya menggunakan transmisi CVT. Sebenarnya Toyota Alphard dan Velfire. Ramai orang fikir gearbox daripada Toyota ini tahan lasak. Sebenarnya itu cuma mitos sahaja. Kenapa kereta-kereta sebegini tidak diketengahkan isu CVT-nya? Sebabnya cuma satu sahaja. Golongan yang memiliki kereta-kereta sebegini merupakan antara yang poket tebal. Mereka tak kisah isu tersebut, sebab itulah tidak ada aduan yang dibuat sangat. Antara benda yang kerap rosak pada sistem CVT Alphard dan Velfire ini adalah torque converter dan valve body. Anggaran kos untuk repair MPV mewah daripada Toyota ini bermula daripada harga RM8,000 sehinggalah RM15,000 bergantung pada kawasan. Tapi ada juga yang tukar kepada enjin lain. Anggaran kos bawah daripada RM10,000. Untuk info ini tak pasti tepat ataupun tidak. Siapa dekat sini pernah mengalami masalah ini? Cuba korang komen pengalaman korang.